Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini kita nak sembang pasal satu benda yang saya rasa semua orang yang tinggal di kawasan tropikal macam kita ni confirm pernah lalui. Macam mana kita nak menewaskan masalah kulat dan kelembapan dalam rumah? Tapi secara semula jadi, ya anda tak salah dengar. Kita nak hapuskan masalah dinding berpeluh dan bau hapak ni tanpa perlu bergantung pada dehumidifier elektrik yang mahal dan kuat makan elektrik tu. Kita akan guna pendekatan yang sangat menjimatkan bajet dan tentunya mesra alam. Okey, jom kita tengok pelan tindakan kita hari ini. Pertama, masalah kelembapan tropika. Kedua, menguasai aliran udara dan pengudaraan. Ketiga, trik penyerapan lembapan pasif. Keempat, menghentikan kelembapan dari punca. Kelima, perlindungan kulat jangka panjang. Dan akhirnya, persamaan rumah sihat. Jom kita mula. Bahagian pertama, masalah kelembapan tropika, mengenal pasti musuh gaib. Perlu saya beritahu semua tips praktikal, trik dan jalan penyelesaian life hacks yang kita nak teroka hari ini, semuanya diambil terus daripada panduan visual yang komprehensif ini. Ia bagaikan peta jalan kita. Ia merumuskan segala cara yang terbukti berkesan untuk kita kawal musuh gaib yang berpunca dari cuaca tropika ini. Cuba anda bayangkan, anda buka pintu almari baju dan tiba-tiba ada satu bau hapak yang menyengat menusuk hidung. Pernah kena macam tu kan? Atau mungkin anda tiba-tiba terperasan cat kat dinding tu mula mengelupas, perabot kayu kesayangan mula reput dan tompok-tompok hitam kulat mula naik kat penjuru bilik. Stres betul? Ini semua sebenarnya adalah deretan kerosakan sensori dan fizikal yang berpunca dari satu masalah besar. Punca utamanya boleh disimpulkan dengan satu persamaan mudah. Bila cuaca kita yang panas terik ini bercampur pula dengan hujan lebat yang kerap, lepas tu ditambah pula dengan pengudaraan dalam rumah yang sangat lemah, apa yang jadi? Kelembapan akan terperangkap. Inilah penjahat dan musuh sebenar yang merosakkan rumah kita secara diam-diam dari dalam. Bahagian kedua, menguasai aliran udara dan pengudaraan, penyelesaian aktif. Jadi, macam mana kita nak lawan musuh ni? Pertahanan pertama kita semestinya dengan menggerakkan udara secara aktif dalam rumah. Langkah pertama, bila cuaca pagi tu elok aja, buka tingkap luas-luas, biar udara segar dari luar masuk. Langkah kedua, guna je kipas biasa kat rumah tu untuk bantu tiup dan pusingkan aliran udara melintasi ruang tamu atau bilik. Dan langkah ketiga ni, wajib buat tau. Pastikan exhaust fan atau kipas exhaust tu berfungsi dengan baik, terutamanya kat tempat yang banyak keluarkan wap air macam dapur dan bilik air. Dan tolong ingat pesanan ni, jangan biarkan rumah anda tertutup rapat terlalu lama. Bahagian ketiga, trik penyerapan lembapan pasif, bekerja lebih bijak. Sekarang, jom kita tengok cara pasif pula. Macam mana kita nak bina benteng pertahanan ni tanpa naikkan bil elektrik langsung. Kita ada dua wira senyap, wira yang murah tapi berkesan. Pertama, arang biasa. Arang ni sangat power sebab dia buat dua kerja serentak. Dia menyerap kelembapan dan menyerap bau hapak secara semula jadi. Letak je dalam almari pakaian, store atau kabinet kasut dan tukar setiap 1 ke 2 bulan. Pilihan kedua, gel silika. Yang ini memang murah dan amat sesuai untuk diletakkan dalam ruangan tertutup yang bersaiz kecil. Ini satu lagi kesilapan harian yang selalu sangat kita buat tanpa sedar masa nak susun perabot rumah. Kita tolak almari tu rapat ke dinding. Bila rapat macam tu, udara akan terperangkap di belakangnya. Sebaliknya, apa kata kita beri jarak sedikit? Tinggalkan ruang kosong supaya udara tu bebas bergerak melepasi celah-celah belakang almari pakaian, sofa dan rak kayu. Benda ni sangat penting tau, sebab ruangan sempit yang lembap itulah yang jadi syurga tempat kulat beranak pinak. Bahagian keempat, menghentikan kelembapan dari punca, tabiat pencegahan. Daripada kita sibuk nak uruskan kelembapan yang dah ada, kuncinya di sini adalah bertindak awal, sekat dari awal. Kalau anda perasan ada paip bocor sikit, bumbung nampak tumpah air atau sil tingkap dah mula tanggal, cepat-cepat baiki. Jangan tunggu sampai dia jadi masalah besar yang makan modal beribu ringgit. Seterusnya, elakkan jemur baju basah di dalam rumah melainkan kalau pengudaraan memang sangat baik. Jangan sesekali menumis kat dapur tanpa buka kipas exhaust. Dan akhirnya, pastikan bilik air itu tak sentiasa berendam basah dan berkuap je memanjang. Bahagian kelima, perlindungan kulat jangka panjang, tips bonus. Tapi macam mana pula kalau kita dah buat semua benda ni tapi dinding masih diserang kulat yang degil? Okey, sumber kita ada kongsikan satu strategi jangka panjang. Kalau trik semula jadi tak cukup kuat, kita laburkan sedikit untuk cat anti kulat. Jenama terkemuka seperti Nippon Paint dengan siri odorless spotless mereka atau Jotun Majestic True Beauty, cat-cat ini memang dirumus khas untuk menghalang spora kulat tu dari membiak. Ia bertindak sebagai satu perisai tambahan yang sangat kebal untuk lindungi dinding rumah anda. Bahagian keenam, persamaan rumah sihat. Kenapa ia penting?
Jadi, kenapa kita perlu susah-susah buat semua ni? Sebenarnya, pulangan yang kita dapat jauh lebih hebat daripada sekadar hilangkan bau hapak tu. Bila kita amal panduan ni, secara automatik rumah kita jadi satu tempat yang jauh lebih sihat dan selesa untuk keluarga tersayang. Kita dapat selamatkan duit poket dari menanggung kos baiki perabot dan cat dinding yang rosak. Malah, kita jimat bil elektrik gila-gila bila kita gunakan pengudaraan semula jadi berbanding bergantung pada dehumidifier elektrik. Ini kemenangan serampang dua mata yang bukan saja mesra alam, tapi lestari. Kita rumuskan sesi hari ini dengan satu formula padu daripada sumber rujukan kita. Rumah sihat bersamaan dengan pengudaraan yang baik ditambah dengan kawalan kelembapan yang berkesan dan sikap bertindak awal. Ingat selalu, kita kawal terus dari puncanya, bukan tunggu nak rawat kesannya nanti. Jadi, dari semua life hacks semula jadi yang kita dah sembang tadi, tak kisahlah guna arang ke, jarakkan sikit perabot tu ke, atau biasakan buka tingkap setiap pagi, yang mana satu yang anda nak start buat hari ini untuk ambil alih semula kawalan udara kat rumah anda, jaga rumah anda, jaga keselesaan keluarga, terus kekal ingin tahu, dan kita jumpa lagi dalam sesi penerangan seterusnya.